Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak bercakap tentang satu aspek perkembangan yang kadang-kadang kurang diberi perhatian berbanding membaca, menulis dan mengira, iaitu kemahiran sosial dan emosi. Bila anak menangis, marah, tak nak berkongsi atau susah nak tunggu giliran, kadang-kadang kita terus fikir, anak ni buat perangai. Tetapi sebenarnya anak-anak kita masih belajar. Mereka sedang belajar mengenal apa yang mereka rasa, belajar mengawal emosi dan belajar bagaimana nak berinteraksi dengan orang lain. Jadi, sosial dan emosi bukan sesuatu yang anak terus tahu sejak lahir. Ia adalah kemahiran yang perlu dibina dan dibimbing. Jadi sebenarnya apa maksud kemahiran sosial dan emosi ni? Kemahiran emosi ialah keupayaan anak untuk mengenal perasaan sendiri, menyatakan apa yang dia rasa dan secara beransur-ansur belajar menguruskan perasaan tersebut. Contohnya, anak boleh belajar kata saya marah, saya sedih atau saya takut. Manakala kemahiran sosial pula ialah bagaimana anak nak berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, belajar berkongsi, menunggu giliran, bermain bersama, bekerjasama dan memahami perasaan orang lain. Jadi, kita bukan tak nak anak marah, anak menangis, ataupun kecewa. Itu semua adalah emosi yang normal sebenarnya. Tapi apa yang kita nak ajar ialah bila kita rasa sesuatu, apa yang boleh kita buat. Itulah kemahiran sosial dan emosi. Sekarang kita tengok pula bagaimana kemahiran ini berkembang mengikut umur. Untuk umur 0 hingga 2 tahun, anak baru mula untuk mengenal emosi. Bayi mungkin menangis apabila tidak selesa dan mencari ibu atau ayah dia untuk mendapatkan ketenangan. Mereka juga mula meniru ekspresi muka dan menunjukkan minat kepada orang lain. Bila masuk umur 2 hingga 4 tahun, anak mula kenal emosi seperti marah, sedih dan gembira. Tetapi pada usia ni, mereka masih memerlukan banyak bantuan untuk mengawal emosi. Sebab itulah kita selalu nampak anak kecil boleh menangis atau mengamuk apabila sesuatu tak berlaku seperti yang mereka mahu. Bila masuk 4 hingga 6 tahun pula, anak mula belajar menggunakan strategi yang lebih sesuai. Mereka mula boleh bercakap tentang perasaan, menunggu giliran, bekerjasama dan menyelesaikan konflik mudah. Jadi, kalau anak kecil masih belum pandai kawal emosi sepenuhnya, itu bukan pelik ya. Kita perlu tengok umur, tahap perkembangan dan bimbingan yang diberikan. Kenapa kemahiran emosi dan sosial ini penting? Sebab ia mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan anak. Bila anak boleh mengenal emosi, dia lebih mudah menyampaikan apa yang dia perlukan. Bila anak belajar mengawal diri, dia lebih bersedia untuk menunggu, mendengar dan mengikuti aktiviti. Kemahiran sosial pula membantu anak bermain dengan kawan, berkongsi, bekerjasama dan membina hubungan. Dan ia juga berkait dengan pembelajaran. Bayangkan anak sedang berada dalam kelas tetapi dia sangat sukar menunggu giliran, sukar mengurus kecewa atau sukar berinteraksi dengan kawan. Sudah tentu keadaan emosi dan sosial itu boleh mempengaruhi proses pembelajaran. Sebab itulah perkembangan anak bukan hanya tentang pandai membaca atau mengira, anak juga perlu bersedia dari segi sosial dan emosi untuk belajar. Menariknya, kita sebenarnya tak perlu pun buat aktiviti khas untuk mengajar kemahiran sosial dan emosi ni. Situasi harian sudah memberikan banyak sangat peluang untuk belajar. Bila anak berebut mainan dengan adik contohnya, ini peluang untuk belajar berkongsi. Bila anak perlu tunggu makanan, itu peluang untuk belajar menunggu. Bila menara blok dia jatuh, itu peluang untuk belajar mengurus kecewa. Bila anak marah kerana mainan yang dia ambil, kita boleh ajar dia berkata, saya tak suka, tolong pulangkan. Bila bermain dengan kawan pula, kita boleh ajar untuk anak bergilir dan bekerjasama.
Jadi, jangan lihat semua situasi ini hanya sebagai masalah tingkah laku. Cuba kita lihat apakah kemahiran yang anak sedang belajar dalam situasi ini. Sebab setiap konflik sebenarnya boleh menjadi peluang pembelajaran yang besar. Jadi, bila ibu bapa perlu mula beri perhatian kepada perkembangan anak? Contohnya ya, kalau anak sangat sukar menenangkan diri walaupun sudah dibantu oleh orang dewasa, atau anak sangat sukar berinteraksi dan bermain dengan orang lain, kita juga boleh lihat sama ada anak boleh berkongsi, menunggu giliran atau memahami emosi orang lain mengikut tahap umurnya. Kalau emosi anak terlalu kuat atau terlalu lama sehingga mengganggu aktiviti harian secara berterusan, itu juga sesuatu yang boleh kita perhatikan. Tetapi Cik nak tekankan ya, jangan terus label anak sebagai anak degil ataupun anak nakal. Tingkah laku ni adalah satu bentuk komunikasi. Kadang-kadang anak belum mempunyai kemahiran untuk menyampaikan apa yang dia rasa. Jadi tugas kita bukan sekadar menghentikan tingkah laku itu, kita juga cuba faham apa yang anak sedang cuba sampaikan dan kemahiran apa yang anak perlukan untuk menghadapi situasi ini dengan lebih baik. Kalau ibu bapa mempunyai kebimbangan, cuba dapatkan penilaian ataupun pandangan daripada profesional yang sesuai. Dan akhirnya, jika nak ibu bapa ingat satu perkara, anak belajar emosi daripada kita. Kalau anak marah, kita boleh bantu namakan emosinya. Adik marah sebab abang ambil mainan kan? Kemudian kita boleh ajar ayat yang mudah. Cakap, saya nak giliran. Ataupun kalau anak terlalu kecewa, kita boleh bantu dia menenangkan diri. Kita boleh duduk bersama, tarik nafas dan tunggu sehingga dia lebih tenang. Dan yang paling penting, anak belajar melalui contoh. Kalau kita mahu anak belajar meminta maaf, kita sendiri tunjukkan cara meminta maaf. Kalau kita mahu anak belajar bercakap dengan lembut, kita tunjukkan cara bercakap dengan lembut tu. Jadi, kita tak boleh mengharapkan anak terus pandai mengurus emosi. Mereka belajar melalui pengalaman, contoh dan bimbingan kita. Cik nak ibu bapa bawa pulang 3 perkara hari ini. 1, kenal emosi anak. 2, bimbing cara anak mengurus emosi. 3, berikan peluang untuk ajar anak untuk belajar bersosial. Tak perlu sempurna, kita bina satu kemahiran pada satu masa. Sebab anak yang belajar memahami emosinya hari ini sedang membina asas untuk menjadi individu yang lebih yakin, berdikari dan mampu berhubung dengan orang lain pada masa akan datang. Anak bukan perlu belajar untuk tidak mempunyai emosi, tetapi anak perlu belajar bagaimana untuk menguruskan emosinya. Terima kasih.